Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita camping di Buloh Perindu di Kuala Kubu Baru. Okey, amin. Jom. Rasanya mungkin sebab lepas hujan lah. So off-road dia berlubang-lubang dan berlecak, so kena berhati-hati. Sebab kita orang rendah. Husband bawa lah. Ada orang camping. Ada campsite lagi satu, tapi kami tak pasti campsite apa. Kat si atas tu ada kereta. Tak tahulah campsite apa, tapi dekat dekat. Kena jalan, takut jatuh, laju kena masuk air sungai dalam. Bukan, tak jatuh.
sampai dah guys ke Buluh Perindu Campsite setelah mengharungi off-road yang agak mencabar. Alhamdulillah kami dah sampai. Okay. Kita kat atas ni. So ni tapak kami dah, tapak B. So kami akan ambil, kami akan ambil ujung-ujung sikit lah, jauh daripada orang. Oh, air sungai dia tak dalam. Air menampung. Nampak asal bawah. Okay guys, so ni setup kami lah. Setup kami, ni barang-barang kami, kemah. Kami akan pacak kat sana. So view kami menghadap sungai ni lah. Okay. Ada sungai. So nanti kalau kami nak mandi cuma turun je lah. So kami jauh sikit. Sana ada satu lagi tapak A, betul-betul tepi sungai. Peluh-peluh dah anak. Okay Syah. Ini boleh nampak flysheet baru kami beli dekat Decathlon. Sungai dia tenang je. Tak deras sangat, tak ni sangat. Okey je. Nice je. Okey, lepas makan so kita boleh rehat lah. So kami pinjam tu campsite owner punya kereta sorong. Sebab kami lupa bawa wagon. Dah tengah pump pelampung. Tapi tak tahulah masuk ke tak. Masuk ke Aisyah? Saya rasa satu lagi ni. Peluh-peluh. Dia cuba untuk pump pelampung dia lah. Dia tak sabar nak main sungai dah. Betul tak? Pagi tak bermain. Ada lagi. Oh, ramai geng-geng rafting kat sini. Peace. Best. Wah, best ah. Rafting tu. Ayo, ada orang ambil video Peace. Kayu. Tengok nanti Sen. YouTube, masuk YouTube. Oh, ramai geng-geng rafting kat sini. Semua happening lah, memang best lah kat sini. So, rasanya grup-grup rafting ni dia datang daripada sana lah. Ada satu rafting center. So, nanti kita cari rafting center dia dan boleh try lah. Aisyah, abang tu panggil. Cepat. Jom. Bye. Jom, abang tu panggil. Jom lah. Join. Asal mandi kat situ. Oh, best. Oh, ada paip mandi lah kat atas sana. So nak bilas badan apa semua kat atas sana. So kita ada titi kat sini. So jom kita jalan-jalan sikit. Ni titi buatan lah. Kita ada creek kat sini. Best ni. So ni titi buatan CEO kita lah. So sana ada tapak lagi. Tapak wild camping lah kat sini. So jom kita tengok. So nampak campsite owner dia ada buat dengan ni lah, meja dia pun buat pada buluh. So boleh, wah best lah, tapak ni sebenarnya best lah. So boleh turun dekat situ lah, daripada sini turun kat situ pergi ke sungai. So situ agak dalam lah, lubuk dia dalam sikit, ada lubuk. So ada satu lagi campsite kat sana, kita orang tak pasti campsite ataupun resort lah dekat sana.
So ni ada satu lagi tapak lah yang boleh pacak kat sini. Kita angkat sana. So satu lagi ada. Ni pun ada lagi satu lah pondok kat sini. So ada pondok kat sini. So boleh turun kat sini lah kalau nak pergi ke sungai. Okay, sebab kami nak bakar ikan pari untuk makan tengah hari. Bagi papa. Kecil-kecil memang. Biasalah kotor. Marah tak? Tak. Pak tangan kau. Tak marah pun. Okay, hari ni kita buat api menggunakan bateri dengan apa nama ni, tempat cuci pinggan. Okay, cara dah. Kita cuma gesekkan benda ni dengan bateri saja. Oh, so kita suruh cari kayu api, memang dia cari sungguh lah kayu api guys. Kami masak menghadap sungai. Sedang masak nasi kita. Lepas tu kita nak buat ikan pari bakar. Tu ada jauh tembak. Sampai di sana rasanya tembak. Tu abang kecil tu. Dia pakai pelampung. Oh, yang aku masukkan bendi. Tak. Wah, benda panas. Oh, tembok orang. Sikit-sikit lagi. Tembak. Oh, sukalah dia menembak orang. Tembak orang rafting. Okay, pertama sekali kita onkan api. Okay, ini sambal bawang. Sotong yang telah dibasuh, Aisyah kata wangi. Sambal sotong. Nampak? So sambal sotong pekat lah. Ini dah siap.
tengah hari kami hari ni dengan ikan pari bakar. Terima lazatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kena sini ada kena watina zamana. Amin. Landai. Kan? Nak kicap? Jumpa makan. Terbaik sama potong dah. My favorite. Haha. Okay, jumpa makan guys. Okay, kemah dia creek lagi lah kali ni. Dia creek 6 maintain hurricane. Warna army green lah. Sesuai. So view kami, dia buka je kemah. So masak kat sana. So ni buka je kemah, dah nampak lah view sungai kat sini. So besar lah dalam dia, boleh nampak lah. Sesuai lah untuk kita orang bertiga. 3 beranak. Besar lah, luas. So dia 2 pintu lah depan belakang. Dia ada bagi bumbung macam ni. So. Asal duduk atas sini, ibu bawa. Apa? Pasang ubat nyamuk. Siap-siap. Yang ni kita orang beli ubat nyamuk dekat bekas ubat nyamuk ni. Dekat kedai supermarket je. So gantung boleh, nak letak pun boleh lah. Nanti asap akan keluar kat sini. So. Okay. Cuaca elok lah hari ni. Agaknya sampai esok lah. So tu kayu api yang kami dah kumpul lah untuk malam lagi. Nak buat kayu api, bakar kayu. Memang suka lari lah budak kecil ni. Right. Apa? Akak je.
Jelas lagi. Tu sana. Oh ni. Kan lah. Ada. Member dah. Cepat. Memang budak tu suka lari lah. Tengoklah. Ish. Ada yang baru sampai lah. Yang baru buat apa? Kemah.